Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. So basically ni sebenarnya sambungan. Tadi kan kita pergi Kelang video sebelum ni. Sekarang ni kita singgah makan dekat IOI Damansara. Korang tengok ni guys, tingkat ni adalah tingkat ikan, tingkat haiwan peliharaan. Kita orang jalan-jalan tadi turun, kita tengok banyaknya ikan kat sini. Rupanya ni tempat pet. Acap kata tak ada kedai ikan, Acap kata ni tempat bawa binatang macam tu lah. Sekali sampai-sampai korang tengok guys, macam-macam ada guys. Nukis sebenarnya kita boleh tiba-tiba sampai kat sini. Jom kita pergi tengok. Kita tengok ikan. Ada beta kau rasa? Aku rasa ada, tapi tak banyak kot. Sebab banyak ikan besar. Kau rasa lagu ni kena copyright tak? Tahu lah. Tapi tak jelas sangat kan? Uish, ikan apa ni tu? Bujuk. Ketutu. Ketutu. Gurami. 2.5. 250. Ikan ni macam letak kat rumah macam sendu. Jangan ada peminat dia. Lawa lah kalau letak. ni macam batu kan? Tak bergerak. Rasa macam kerapu. Jom. Kita jalan lagi. Makan sedap. Ni dah ada orang beli rancu. Ni. Ui, asal gini je 3 konten weh. Boleh post ke? Boleh post masa awak? Boleh, ni bersih. Bersih ni, YouTube tengok ni bersih. Itu bersih tu. Kalau masalah. Jangan ban. Kau nak ban orang gelik-gelik ke, buat benda bodoh. Kalau macam ni janganlah ban. Tengok ni. Yang ni RM5. Silver tip tetra. Kata, kau beli kat mana? Aku beli kat IOI. Beli kat mall tu. Ini apa ni? Pancak. RM20 satu ni. Tapi macam ikan laga liar pada rupa dia. Odessa Bar RM8. Dia, yalah kita kena faham lah kan, kedai ni dalam mall. So harga dia harga mall lah kot. Ni berapa ringgit? RM5 Molly. Okey lah. Kau rasa mahal tak? Mahal lah. Mahal lah juga ah. Molly berapa? RM1.5 kot. RM2.5 kot. RM2.5, RM3. Tapi faham lah. Dekat dalam mall. Ni neon RM4. Tadi kat kedai tadi RM2.5 kot. Ke RM2. This one dia punya harga double lah. Jom. Wih, besarnya. Cak, untuk sewa tak? Boleh sewa? Maksudnya boleh sewa bulanan. Berapa rasa bulan ni nak sewa? Kau tengok ni kan besar guys. Besar gila kot. Boleh letak satu akar pokok. Rasanya dia macam buat sewa and dia datang untuk maintenance. Orang-orang kaya boleh lah buat macam ni. So let's say kalau korang nak beli ikan tapi tak ada aquarium, pakai dia punya khidmat. And senang, bila dah tak minat nanti tak payah sambung sewa dah. Kalau nak buang kat mana lah Tak payah nak cari buyer beli aquarium. So depends lah, untuk orang yang minat sekejap-sekejap best lah juga buat macam ni. And berduit lah. Buat rasa kan. Ini berapa ribu ni untuk sewa. Ya? Gapi? RM10. Tapi lawa gila weh, merah ni. Boleh ni jual ni. RM10 seekor. Merah dia merah betul. Tapi mungkin tak tahu faktor lampu ke apa, tapi merah betul. Ini pun nampak merah dia naik. Tahu tak? Tengok batu tu kan. Lepas tu lampu ni. Lampu dia memang kau-kau lah, solid lah. Tengok lampu-lampu biasa. Kan biasanya lampu dia warna merah tu. Ya, benda tu. Crab. Dia aku tak nampak. Apa crab ni? Dia kan duduk dalam bulatan tu. Ada apa lagi? Tapi merah-merah yang nampak risau. Ya, lampu dia bi. Ni belajar
Oh, ada zoo. Tapi jap, kita tak jumpa beta lagi. Sebelah sana belum. RM28 je. Sekali masuk. Tadi masuk petting zoo tak payah bayar. Berapa ringgit ni? RM80 weh. Kecil tu. RM80. Oh, tapi dia tutup semua terrarium. Dekat sebelah sini ni Sumatra Tiger. Di sana Ada China. Bakra dia 200. Blue Pukra. Ui, tapi lawa ke fin dia kau-kau Ui, lawa. Aku dah nampak beta dah, Cak. Rasa kat rak belakang tu. Dia tulis female beto tapi tak ada. Female RM30. Dah habis ke? Cak. Oh, ni nak pasal. Auranti RM600. Kena tengok Oscar. Beta guys. Atas sekali. Oh, Minecom juga mall ni. Okay guys, IOI pun player guys. IOI pun player juga. Cakap dia nak beli lah piala. Harga boleh tahan guys. 150, 180, Giant beta. 80. Ni Galaxy lah. Cantik lah tu ni. Giant Giant. ni lawa. Besar siap. Yellow neon. Ya. Uncuk lah. Buih banyak. Ni steel blue. Dia jual ikan kom je guys. Mungkin lah Spekcom. Ni bawah ni lagi besar weh, Giant bawah ni. Buka bawah ni. Ni this one besar. Oh, besar guys. Yang ujung tu. Sejuk ke? Sejuk ni. Kita moyok ke? Sejuk lah air dia. Air sejuk. Ni Cak 15 ada, 30 ada. Tapi Giant memang mahal lah. HS lah. Ni dah flare lah biru ni. HS beta. Tengok Beta HS dah supply dekat mall lah. Banyak je ikan dia. Solid colour banyak. Ni banyak adik-beradik ni. Marble, steel blue banyak. Marble lagi. Giant marble. Oh, besar guys. Ni banding dengan jari saya. Ni cantik tu dia ni. Form dia. Harga dia 250. Lebih kau. Tapi tengok lah dia punya muncung dia cantik. Semua cantik. Form dia pun bagus. Form bagus. Form lah. Kita dia punya tu ada lah. Untuk jadi bapak okey lah kot. Untuk com bagi aku tak sesuai. Dia agak heavy. Mungkin buat induk lah. Banyak sangat. Paling murah tadi berapa? 15. Super 8 HM. Ni ada Super 8 30. DTPK Samurai. Tapi macam tak sihat. Ni apa ni? Dah ada orang book. Sebelah sini pun ada lagi. Harga 180 kak. Lain macam siap. Dua eh. Tak, maksud aku breeder dia memang breeder Giant. Ni Yes, the price. Jodi ni. Ya, dia TVK Samurai tadi sebelah ada tak? Giant ni paling murah pun 130 je. Ni Giant dah tak banyak lah. Ya, susah nak dapat Giant. Ni Hellboy Fancy RM30. Tengok form je. Tengok macam kuncup. Ni sudah sejuk. Steel blue. Muncul. Gaduh.
Besar siut. So, Ni cantik kan? oh ada. Sekejap. Aku nak try bagi flare yang paling murah RM30 tapi dia tak nak flare. Yang mahal dia memang sah-sah flare. Nak tengok yang murah, oh lawa. Warna dia tu. Tengok je yang steel blue ni. Ini ada RM15 lagi. Ini HM. Tapi tengok lah memang agak koyak apa semua. Kat lah nanti. Boleh tahan juga diorang dah grading ikan ni. Ni dah 30 paling lawa jap. 30 kan? 30. DTPK Samurai. DTPK Samurai besar dapat 30 paling murah. Okey lah. Cordel balance cuma tak. Giant paling murah 100. Sebelah sini ada lagi. Ke ni sebelah tadi bukan kan? Dia setiap ni ada lagi 50. 50. Lawa. Cantik tu dia punya Lawa dot-dot dia punya dot-dot dia kecil je apa? Sikit. Oh, ni lawa. Macam avatar dah. Panggil Black Mamba. Dia tak boleh mamba, dia ada putih dia banyak sikit. Tapi dia kebanyakan Hellboy dia pun kurang ni lah. Tak pasti form ke apa. Cantik je warna-warna ni. Tancung. Hellboy dia banyak tak jadi. Ni ada apa avatar apa mata. Banyak sangat ni. Sebelah sini ada lagi ke? Oh tak ada dah. Dia last kat sini. Ni arwana pun banyak. Arwana push RM60 silver. Okay lah, biasa 50-40 macam tu lah. Certificate Golden Blue Base. Animation dia kan. Yang ni. Actually kan, macam Malaysian Golden Blue Days ni memang dapat dekat lokal kita kan. Tak pasti. Kenapa dia Ataupun tak Malaysia? mungkin line dia dibuat di Malaysia kot. Lawa dia ni. Batik arwana. Lawa. 3,000 tu. Dia payung betul weh batik dia. So much. Okay guys, kalau korang bajet tak tinggi nak beli yang dekat rak sana tadi yang 100 lebih kan, dekat sini korang tengok ni guys, dia ada beta promo price RM25 dengan RM15. 25 ada Yellow Fancy, Black Samurai di DTPK dia kan, dengan Hellboy. Kalau Half Moon mix color, Neon multicolor RM15 saja. So korang boleh tengok dekat dalam ni ada banyak. Boleh select kan, macam dekat farm. Dia tak ada tali angkat. Oh, tak diangkat. Tali angkat. Itu air naik tak? Oh, air naik balik. Air naik balik Air naik balik. Cuma nak select tu kena ni tak diikat. Lalu orang ambil. Macam mana nak select Susah nak select sebab tak boleh angkat. Tengok sini lah pada jauh. Macam ni. Ini cuma air sejuk banyak yang clam guys. Makan. Oh, dia bagi makan ni. Tengah kita orang tengok ikan dekat dalam botol jar tu guys, tiba-tiba nampak dekat akuarium ni ada seekor. Main karakter dia je. Banyak-banyak ikan biasa. Watak utama dia kat dalam ni. Ikan giant kat ni Giant ni. Aku rasa dia lompat daripada sini. Sop masuk sini. Banyak-banyak ini.
Consider Soul. Itulah dia guys. Kita tengah tengok ikan ni guys, tengok. Ikan ni kan, tiba-tiba tengok atas. Besar gila tu. Besar gila weh. Ui, besar. Seram tu. Cak tengok pada tepi je tak besar, tengok pada atas. Ni tangan aku. Besar satu tangan. Okay guys, so kita dah settle dekat Just Pets Mega Store. Dia ada petting zoo. Ada juga. Inside yang paling besar. Dia ada juga macam mini zoo tadi tapi paling besar dekat dalam mall. Harga 68 Dewasa 60. Dewasa RM60. And guys, tak sangka kan hari ni kita 3 konten. Tadi baru macam last part kan. Jadi baru satu part lagi. Okay guys, itu saja. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, cetekan sekali. Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.